dan you ada banyak harta dan banyak duit, tapi you lupa PIN number you kat mana. You nak sign check pun you tak reti lah. Semua orang kena uruskan. Hikari pula, fokus dia ialah di bahagian otak dan mata. Itu tadi. Kalau dulu, sebelum saya kenal AFC ni, kalau orang kata ada suplemen untuk otak dengan mata, saya akan ketawa terguling-guling sebab saya tak faham. Saya cakap, buat apa suplemen untuk otak dan mata? Kita tahu sakit jantung, sakit buah pinggang dan sebagainya. Suplemen untuk otak, buat apa? Tapi sebenarnya kita tahu yang kalau orang Melayu tu dah ada penyakit nyanyuk, dia lupa. Saya pernah aunty saya jumpa, setelah saya bertahun-tahun jumpa dia, tak leleh, saya datang jumpa dia, dia kata, engkau siapa? Saya cakap, ini aunty yang kita dah hidup dengan dia bertahun-tahun, dia tanya, engkau siapa? Susah. Agak sedih lah pada saya. Pendapat saya, agak sedih kalau you dah berumur dan you ada banyak harta dan banyak duit, tapi you lupa PIN number you kat mana. You nak sign check pun you tak reti lah. Semua orang kena uruskan. Agak sedih lah. Jadi saya nak mengajak you semua hari ini untuk mengenal apa itu hikari. So jangan sampai, bukan kata kita tak akan meninggal, kita tak akan nyanyuk dan sebagainya. Kalau boleh kita lambatkanlah kita punya proses nyanyuk tu dan sebagainya. Sebab apa? Apa ada dekat dalam hikari ni tadi? Ni tadi. Jadi ini kalau untuk yang ada kecacatan di bahagian otak lah. Apa nama? Dia punya ADHD ataupun autism ataupun speech delay ni tadi. Ini sebab apa? Dekat dalam sel-sel dekat bahagian otak ni ada yang disconnect dekat dalam tu. Jadi tugas hikari ini ialah untuk menyambung yang mana bahagian-bahagian yang orang kata putus lah. Jadi dia akan menyambung. Jadi ini Alzheimer ini ialah lebih kepada orang tua. Alzheimer, dementia dan ini bahagian mata. Rabun dekat dengan rabun jauh dan juga inflammation of the otak. Inflammation otak ni selalunya berlaku bila kita makan terlalu banyak gula. Jadi kalau orang panggil dementia ni, orang kata ialah diabetes type 3. Disebabkan oleh kita makan terlalu banyak gula. Kalau kita makan di bahagian badan, buah pinggang, dia panggil CKD. Tapi kalau di bahagian otak, dia panggil dementia dan sebagainya. Jadi daripada gula, bila dia sampai ke otak berlebihan tadi, dia bukan menjadi dementia dengan Alzheimer tadi. Okey, jadi mata kering dan gejala katarak. Saya pun tak banyak time lagi. Jadi yang ini tadi, masalah fokus untuk hikari ialah otak, mata dan kanak-kanak istimewa. Okey, ini saya nak nyatakan. Dulu saya ketawa tengok apa produk ni daripada bunga lah, daripada daun semua sekali lah. Tapi setelah saya kaji-kaji sebenarnya, ini produk dia ialah dua ni. Yang AFC beli untuk produk ni datang daripada USA. Yang Flora Glow ni daripada bunga marigold ni tadi, mereka di USA dah kaji selama 25 tahun. Kita saja tak tahu. Okey, untuk kesihatan mata dah banyak saintis-saintis di Amerika study tentang daun marigold ni, tapi dia bukan ambil daun macam tu. Dia macam durian. Ada durian kampung, ada XO, ada durian king, ada apa? Macam montong lah, macam-macam lah. Jadi dia ambil from the best species dan dia tanam. Dan dia extract, terutama Flora Glow tadi. Jadi dah banyak. Saya dapat testimoni daripada Indonesia pun, ada yang mengatakan yang dia punya power dah reduce. Dia punya mata dah nampak clear. Dah tak perlu pakai cermin mata lagi sama sekali. Tapi dekat Malaysia masih baru sebab dulu di Malaysia tak ada peluang. Sebab datang je hikari dekat Indonesia, habis. Waktu kita nak suruh mereka kirim pun tak ada, dah habis. Mereka Indonesia dah borong semua sekali. Sekarang baru kita dapat di office ni pun saya dipahamkan 3-4 kotak je tadi. Jadi ini, Numantic ini ialah untuk kesihatan otak. Kalau orang boleh kata, kalau macam tu saya pergi pasar lah, beli. Boleh, kalau you pandai extract. Tetapi, Numantic ni, dia ambil spesies daripada 5,000 jenis spearmint dalam dunia. Ini the same company. Dia ambil. So, dia ambil daripada 5,000 spesies spearmint ni, dia tanam dan dia extract. Ini di kilang yang sama di Amerika. Dan yang kedua ni ialah Zynamite. Zynamite ni daripada Spain. Kilang dia ialah di Spain, dia ambil daripada daun mango leaf peptide. Jadi, dia ambil benda ni, dia extract. Apa yang mereka gunakan di Amerika Numantic ini, lebih untuk gamers. Orang main game yang perlu tindakan yang cepat tadi. Jadi, buat otak you bertindak cepat. Jadi, dia punya aktif dia ialah Numantic ni untuk lebih kepada tindak cepat. Kalau di Jerman, mereka gunakan Zynamite ini ialah untuk atlet, ahli sukan. Kalau you tengok World Cup tu, ahli sukan kalau Jerman punya football team kan, dia kalau tendang bola kan dia accurate. Tendang macam tu. So, mungkin mereka makan Zynamite ni juga. Bukan makna produk daripada AFC, tapi banyak company-company suplemen yang menggunakan Zynamite ini dan menggunakan Numantic dan Flora Glow ni untuk membuat suplemen mereka sendiri. Dan sekarang ni, AFC dah ambil. Tapi intinya ialah AFC ini mengkaji apa saja daripada satu dunia untuk dihasilkan kepada target market kita di Malaysia dan di Indonesia ni tadi. Maknanya benda ni dah ada research lah. Bukan mereka saja-saja cakap aje lah. Okey, next slide ialah ini bahan-bahan dekat dalam ni. Okey, ini apa yang kita dah katakan tadi.
So kalau kita tu tengok tadi, yang saya nyatakan tadi ialah mango peptide, spearmint dan mango leaf. Tetapi di bawah ni ada 9 jenis lagi bahan-bahan. Sebenarnya ada banyak buah-buah, blackcurrant, strawberry, lingonberry, cherry dan sebagainya. Sebenarnya mungkin you kena makan hikari ni, you tak perlu pergi supermarket lah. Semua buah ada kat dalam ni. Dan semua ni ialah vegan. Maknanya sesuai untuk orang-orang yang vegetarian. Jadi semalam ada seorang daripada Lahad Datu beli dengan saya hikari. Dia terus tak tanya saya, apa itu hikari? Mungkin dia dah lihat daripada social media di luar sana. Dia dah tanya, saya nak beli hikari. Saya tak perlu explain. Sebenarnya mereka dah banyak tengok daripada social media dan mereka dah faham. Dia cakap, saya nak beli hikari je. Saya cakap, okay, fine. No problem. Untuk siapa? Saya tanya untuk siapa. Rupanya ada anak dia yang dah 20 tahun yang ada speech delay. Dan itu tadi. Jadi orang dah faham, mereka hanya nak cari tahu di mana nak beli. Dan mereka tak nak beli di kuning apps yang kuning tu dan apps yang lain-lain, takut produk-produk yang palsu di pasaran. Okey. Okey, ini ialah dia punya pattern tu tadi. Yang ini Zynamite tu tadi lebih kepada tahap neurogenesis. Neurogenesis ni ialah pembentukan sel saraf neuron yang baru. Itu maknanya dia menyambung kita punya sel-sel otak tu tadi. Ini kita ketawakan tadi. Daun mango, so what? Kan? Tapi ini adalah hasil kajian daripada saintis-saintis di Spain. Yang ini boleh membantu kita untuk menyambung sel-sel otak kita tu tadi. Ini pun jadi working memory juga tadi. Working memory ni tadi daripada Zynamite ni juga. Dan Numantic itu meningkatkan fungsi dan aktiviti otak. Maknanya buat otak kita bertambah aktif, mengelak kita lupa. Flora Glow tadi untuk blue light. Maklum kita tengok handphone satu hari 48 jam. Jadi ada blue light dan visual tadi. Prestasi mata, kesihatan mata dan visual. Ini daripada Flora Glow ni tadi. Next. Okey, ini ada beberapa testimoni untuk demensia dan sebagainya dan untuk sakit mata. Next. ADHD, anak ni dulu, sebelum ni dia dah tak boleh duduk diam. Sekejap berlari sini, sekejap berlari sini. Orang-orang yang anak-anak ada autism ataupun ADHD ni, kalau hari raya ke Chinese New Year, nak ajak anak pergi rumah kawan ke rumah saudara, takut. Takut dia pegang sini, dia pegang kaca, orang tu punya perhiasan semua dia pegang. Jadi, cari ini dah ada. Cari dah ada. Jangan you pening-pening cari benda-benda lain sebenarnya. Ini hasil kajian daripada saintis Japan yang mereka dah jumpa di Spain dan di USA. Dia dah bawa, dah masukkan dalam satu sachet hikari itu saja. Jadi you kasih anak-anak you makan benda ni. Dan lepas tu dia dah stable, boleh jalan normal je. Relax je. So jadi kadang-kadang kita kalau anak kita normal, kita tak fikir semua ni. Tapi bila anak kita yang tak normal dan bila bawa pergi rumah orang kacau sini, kita susah hati. Jadi bila anak kita jadi normal, duduk diam, kita jadi happy.